Okey guys, so hari ni ada sampai satu wiper sebenarnya memang nak tukar wiper kereta pun, tapi kebetulan ada sampai pula satu wiper ni. Wiper ni bagi aku harga dia agak bajet juga nak dibandingkan dengan wiper yang dijual dekat luar. So inilah dia brand dia. Mungkin korang ada familiar jugalah dengan brand ni kan, brand Nakamichi So untuk pemasangan dia macam biasa je lah, pemasangan wiper kereta standard je lah, sama je semua kereta Okay, so dia punya packaging dia memang macam ni, dia bungkus. Okay, ada plastik kat dalam, ada kotak. Intinya pemasangan dia, aku harap dia punya saiz ngam lah. Okay, so dah siap pemasangan dia untuk yang baru. Yang lama kita dah boleh buang. Okay, so jom kita test tengok macam mana. Okay guys, so aku dah basahkan cermin ni sebab aku nak test ni kan. Habis basah je. Okay, so dia kita test. Okay tak okay? Okay, jadi lembut, smooth air dah siram pun dia masih smooth Okay. Okay guys, so ini aku nak test daripada luar pula. Aku nak bagi korang tengok So aku siram air. Kita tengok dia jadi tak jadi. Okay, tu kita tengok Okay, cun Okay, sebelum ni wiper aku ni dia ada bunyi tau. Bunyi crack bunyi kan. Sebab dia dah lama. Okay, so sekarang dia dah smooth baru selesa kan. Okay, so kepada korang yang nak cari wiper, aku nak cari yang harga tak mahal. So aku boleh suggest kat korang untuk Nakamichi ni. Okay, so kalau korang nak dapatkan, tengok je kat bawah.